kalau tanya saya, tidak ada pencerita yang sangat terbaik dalam menyusun plot dan juga membuatkan kita ada momen ketiba-tibaan, terkejut tiba-tiba, sonok, tiba-tiba dia jump. Rabi Mursyid. Tu rasa kenapa dia tak ada orang buat filem macam cerita dia? Saya rasa susah nak di sinematografikan. Ya, sebab dia kadang-kadang ada bayangan dalam kepala kita ni yang harus tinggal bayangan dalam kepala. Yo. memang. Aduh. Kekecewaan ni saya dengar ni. Memang ada image dalam kepala tu harus hanya tinggal dalam kepala. Saya bagi contoh kan. Saya baca cerita-cerita yang mungkin baca kemudian difilmkan. Saya bagi contoh. Saya nak bagi contoh macam mana. Okey, ada satu yang penulis ni yang jadi filem lah. Okey. Tapi tak best. Okay. Ada satu buku ni, buku ni terkenal. Penulis itu kadang-kadang orang tak kenal sangat lah. Buku dia Tuesday with Morrie. Dia Beach Album yang tulis. Okay. Buku ni sangat terkenal tau. Buku ni cerita tentang Morrie ni profesor buku luar lah, orang putih. Profesor yang nak meninggal. So dia ada momen dengan student dia. So dia orang buat filem tau.